Okay, let's go. No! No! Yes, yes, yes! Setiap hari salon menghasilkan sisa rambut yang sangat banyak. Biasanya rambut ini dibuang dalam sampah. Walaupun nampak kecil, lama-lama dia boleh menjadi masalah besar kepada alam. Rambut mengambil masa bertahun-tahun untuk hancur. Kalau dibuang merata, longkang boleh disumbat dan nyamuk boleh membiak. Memang setiap hari banyak rambut. Kalau pelanggan ramai, satu beg plastik boleh penuh. Rambut sebenarnya boleh digunakan untuk menjual minyak. Mungkin boleh dikumpulkan dan dijadikan tika khas untuk membersihkan tumpahan minyak di dapur maupun di sungai dan laut. Baguslah tu, menarik. Bayangkan rambut kita boleh tolong membersihkan minyak di laut. Bagus tu. Daripada buang, lebih baik gunakan rambut untuk menyerap minyak dan jaga alam sekitar. Nanti bagi saya tekstur tu tahu. Nak cuba di dapur rumah saya. Rambut yang biasanya dianggap sisa sebenarnya boleh dijadikan produk inovatif yang memberi nilai tambah. Contohnya, rambut boleh digunakan untuk menghasilkan kraft tangan, tekstil mesra alam, penepis air dan udara, tali serta hasil seni kraft. Melalui cara ini, kita bukan sahaja mengurangkan pencemaran alam, malah berjaya menukar sisa kepada sumber baharu. Inovasi ini secara langsung menyokong matlamat pembangunan lestari atau SDG, khususnya SDG 12. Penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab kerana kita mengintar semula bahan yang dibuang. Dan SDG 13, tindakan terhadap perubahan iklim kerana ia membantu mengurangkan jumlah sisa yang mengancamkan alam sekitar. Secara tidak langsung, ia juga menyokong SDG 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi kerana membuka peluang kepada industri kreatif berasaskan bahan kita semula. Dengan projek di kelas kami memilih untuk menjadikan sisa rambut sebagai penapis sampah aliran air di sinki. Rambut dimasukkan ke dalam bujur khas dan apabila air kotor mengalir, rambut ini akan bertindak sebagai penapis yang menyerangkap kotoran. Keistimewaan ialah sifatnya yang mampu menyerap dan menjerap kotoran dengan baik, menjadikannya bahan semula jadi yang berkesan untuk menapis. Inovasi ini bukan sahaja menyelesaikan masalah pembangunan sisa rambut dari salon, tetapi juga memberi manfaat kepada alam sekitar kerana mengurangkan sisa yang dibuang terus ke tempat pelupusan. Secara tidak langsung, ia menyokong matlamat pembangunan lestari khususnya SDG 6, air bersih dan sanitasi, SDG 12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, serta SDG 13, tindakan terhadap perubahan iklim. Saya sebagai pengurus projek membentangkan inovasi kami bertajuk BioStrains. Projek ini bermula daripada masalah rambut yang dibuang begitu saja di salon. Kelebihan menapis rambut ini ialah mengelakkan sedikit subat usaha kerana menggunakan bahan kita semula serta menjimatkan kos penyederhanaan. Yang ini bagus untuk alam sekitar. Inovasi ini menyokong SDG 6, air bersih dan sanitasi, SD 12, penggunaan dan pengeluaran, bertanggung jawab, dan SDG 13, tindakan terhadap perubahan iklim. Kesimpulannya, sisa rambut bukan lagi sampah, sebaliknya boleh menjadi inovasi, memberi manfaat kepada alam sekitar. Sekian, terima kasih.